Okey guys, simple video update tentang Nissan Cube Z11 kita. Maklumlah benda baru beli, tengah excited nak main, jadi kita update lah secara santai lah jadi macam korang boleh nampak, bagi siapa yang follow video first impression unboxing itu hari, ada beza tak? Ada nampak tak beza setakat sekarang ni? Ada beberapa benda yang kita dah buat yang aku boleh katakan membuatkan dia jadi lebih kemas dan juga lebih presentable macam itulah. Jadi itu yang kita nak tunjuk pada video kali ni. Jadi jom aku bawa korang tour update. Let's go. So macam korang boleh nampak, benda pertama yang telah kita lakukan adalah kita telah membuang vinyl dekat tepi ni lah. Vinyl apa 83 itu hari apa mob design kedai kereta tu kita dah buang sebelah sini dan juga sebelah sana. Jadi sekarang yang tinggal hanyalah warna dia ni lah kan. Dan dalam video lepas banyak juga aku tanya pendapat tentang color nak red, tapi ramai yang suka untuk maintain color ni. Dia kata warna ni nampak red dan juga nampak kena tau. Jadi for timing kita maintain lah. Jadi ni kereta dah basuh dah basuh luar dalam tau. Itu yang nak tunjuk dekat dalam tu. Jadi dah basuh, tapi cumanya baru lepas hujan. Jadi kita buat jugalah video santai sebab tengah-tengah bosan menunggu maghrib kejap lagi. Jadi itu benda yang kita dah buat lah. Kita dah buang stiker, kita dah basuh. Lepas tu kita juga dah pasang tinted. Nampak? Itu hari belakang je gelap, jadi depan kita matching kan. Jadi dia nampak macam ni lah. Taklah gelap sangat, tapi cukup lah. Tak adalah nampak aquarium. Depan pun sama. Jadi semua pintu, semua tingkap sekarang telah bertinted. Lepas tu dari segi skirting, aku tak ingat itu hari sebelah mana ada skirting. Sebab sebelah tak ada skirting, sebelah ada skirting kan. Jadi skirting tu kita dah buang dua-dua. Dan kedai yang aku buat tu dekat Sungai Putat tu, dia dah tolong spraykan warna yang similar. Jadi kalau korang tengok daripada jarak jauh macam ni, tak nampak pun macam dia di top up spray dia lah. Dan bagi aku, walaupun skirting tu telah dibuang, dia balance tau. Depan, tengah, belakang. Kalau dia ada skirting, tengah-tengah tu lebih labuh sikit. Tapi yang ni nampak okey lah. Tu rim pun kita dah basuh, bagi bersih sikit. Cumanya kita kena cari dia punya cap ni. Itu hari aku tak ingat nama dia apa. Aku panggil dia rim band 6. Tapi ini adalah sebenarnya design dia Watanabe. Macam ni, cap ni. Nampak? Watanabe. Dia macam Syamil Watanabe. Budak fast tu. Jadi ini saiz 14 tau. Tayar memang kita dah tukar masa kita ambil tu hari. Goodyear 14 inci semua kita dah tukar. So kalau dari close up korang nampak lah ada lubang sebenarnya. Tapi kalau jauh-jauh tak nampak comot lah. Nampak cantik je. Ini adalah pasir debu hujan tau. Alright, itu adalah benda seterusnya lah. Kita dah buat dari bahagian sisi. Untuk bahagian hadapan, kalau korang boleh nampak, itu hari lampu dia kuning kau-kau. So what happen adalah, kita minta kedai tu untuk try gosok dan try lika. Tapi dia cakap dia boleh gosok. Tapi disebabkan lampu ni dia ada scratch dan juga macam crack halus ni, dia nak lika pun dia akan crack. Jadi dia tintedkan gelap sementara ni tau. So lampu ni better daripada sebelumnya. Tapi kalau nak lebih estetik, lebih cantik, kita kena tukar satu set lah. Aku dah ada lah kedai yang aku nak beli. So itu yang kita dah buat dari segi lampu dekat depan. So depan tak banyak benda. Signal kita dah pasang. Kedai dah pasangkan signal kelisa sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi dia boleh masuk signal kelisa. Happen to be signal kelisa lah. So depan macam ni dah tinted, jadi nampak gelap sikit. Nampak lebih senonoh sikit lah. Alright, so benda-benda tepi ni kita tak boleh buat lagi lah. Sebab ini semua yang macam-macam ni nak kena repaint, nak kena simen. Nanti itu major overhaul nanti, major remakeup nanti baru kita buat lah. Alright, so dekat sebelah sini, itu hari kan tak ada skirting kan, ada tuan hijau, apa sama, dah sembuh. Jadi dia dah balance lah kiri dan kanan. Alright, so profile sebelah sini tak ada apa sangat nak tunjuk lah. Banyak benda sebenarnya kat dalam. So dekat belakang pun tak ada benda yang kita buat. Semuanya as it is masa first kita beli tu hari. Tinted pun masih lagi sama. Alright, atas pun tak ada apalah. So itu hari pun aku ada tanya, nak pasang top box ke tidak? The reason kenapa aku berfikiran nak masukkan ataupun nak pasang top box itu hari, sebab aku nak maintain 7 seat tu. Sebab konon-kononnya walaupun anak beranak 5 orang je, tapi nak macam boleh seorang duduk kat belakang. Jadi nampak macam Alphard Mini kan. Jadi belakang tu nak biar ada seat tu lah. Jadi barang kalau nak bawa pergi mana-mana, nak letak atas lah. Jadi kalau anak kata belakang tu jadi bonnet, akhirnya jadi 5 seat, defeat the purpose lah. Ramai yang kata tak payah. Dia cakap maintain macam ni je. Dia kata kalau anda kata perlukan ruang, seat belakang boleh lipat. Yes, seat belakang memang boleh lipat. Nanti kita akan demo. Okey, kita tunjuk dalam Hujan dah makin lebat ni, tak apa, kita just teruskan. Alright, dekat bahagian dalam ni, benda yang paling aku happy nak kongsi pada korang adalah kita dah buat detailing tau. Kita dah angkat seat keluar, basuh, cuci, kapet, seat, all the trim, dashboard semua termasuklah dekat panel bumbung ni. Jadi dari segi dia punya interior, especially the fabric one ni, aku boleh katakan 90% memang dah bersih berbanding sebelumnya lah. Cumanya ada benda-benda yang memang dah dimakan ni, plastik. Tak boleh nak buat apalah. Tapi all the fabric dah tak ada tumpuk-tumpuk sangat, nampak? Kan korang nampak cerah dia macam mana kan. Tapi ini plastik ni tak boleh buat apa lah. Ini dah makan, plastik tak boleh nak buat apa kan. Tapi nampak all the fabric dah kemas. Itu hari pun sini pun macam berkurat pun dah nampak cerah yang sekata lah. Ni cuma steering kita kena nak buat lah. Alright, so Android ni kita dah tukar. Sekarang dia ada kapir, tapi still a decent one. Bukan a paling flagship one, tapi cukup lah untuk buat GPS ke apa. Dan kalau korang boleh nampak, kapet semua dah bersih.
And then kita juga ada tambah roof monitor. Sebab apa? Aku nak buat macam ala-ala mini Alphard. Sebab dia ada 7 seater, nampak? Ada 3 row. 1, 2, 3. Jadi ni kalau anak-anak nak duduk belakang, bolehlah tengok movie acah-acah je. Tapi ini bukan the best one lah. Tapi okey lah. Jadi hujan makin lebat, kita tunjuk ringkas ya. Alright. Ini untuk belakang. Again, nampak? Dah tak ada capuk-capuk. Berbeza banyak lah kalau korang teliti betul-betul kan. Memang tak ada capuk-capuk. Dan dekat belakang nampak? Dia ada ruangan kaki pun tak ada capuk-capuk dekat situ lah. Jadi ini pun sama, nampak? Itu hari bukan main berkurap lagi. Ni. Mana ada kurap dah. Sudah bersih. So kalau kita masuk dekat dalam, ini adalah kita punya roof monitor lah. Macam aku cakap tadi lah, biasa-biasa nampak. Tak HD mana pun. Tapi kalau anda kata duduk belakang macam ni, acah-acah macam Alphard. Nak beli Alphard tak mampu bang. Nak beli Voxy tak mampu. Pakai Cube pun cukup lah. Tapi just nak close up ada kurang. Nampak? All the fabric. Sangat-sangat puas hati lah. Aku buat dekat adik kawan aku. Dekat Duyung. Kalau korang berminat, kompik nanti kita share-share lah. Okay, all the panel sangat-sangat bersih sekarang. Dan bagi yang wonder, belakang dia macam ni lah. Belakang dia macam ini. Kita try buka lampu. Okay, ada barang kan. Kita keluarkan. Nampak? Legroom still ada. Untuk budak-budak okey. Ada card holder, semua dah bersih ni. Nampak? So ini view dia lah dekat belakang. Dan even though ini adalah seat position aku, kalau korang nampak kan, boleh lah. Kalau anak aku lebih daripada boleh lah. Aircon pun kita dah servis. Sekarang dah memang kuat. Kalau anda kata sampai belakang memang terasa lah sejuk dia. So far memang bersih, nampak? Alright, aku nak tunjuk korang dekat bonnet. Sebab itu hari tak sempat tunjuk kan. Alright, jom. Untuk bonnet, dia buka macam peti sejuk. Ke tepi macam ni. Again, just nak tunjuk pada korang. Bersih, dah bersih. So kalau anda kata nak lipat, boleh. Sebenarnya tarik sini. Okay. And then tolak sini lah. And then nanti headrest kita buka je. And then dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi flat. Memang luas lah kan. Jadi dia punya headrest ni boleh letak kiri kanan. Sini akan jadi ruang luggage lah. Kalau nak. Dan kalau nak sambung lagi, kita boleh lipatkan ini. Dia jadi 4 seater. 1, 2, 3, 4. Belakang bonnet. Dia boleh jadi macam-macam. Versatile kan. Jadi itulah ruangan bonnet dia. So macam mana guys? Okey tak okey untuk setakat sekarang ni? Nak cerita kasih betul-betul cantik, betul-betul jadi tu makan modal lah. Tapi untuk sekarang, satu benda aku happy adalah kereta ni dia rare tau. Jadi walaupun dia tak mahal, aku dah bawa dia pergi kedai aksesori semua. Ramai orang akan macam, bang, kereta apa ni bang? Rare gila bang. Ada orang akan bertanya lah, ada orang yang berminat lah kereta-kereta macam ni kan. Jadi kalau benda yang betul-betul aku nak buat pun, tinggallah nak repaint balik. Mungkin repaint kali yang asal, cuma nak top up lah benda-benda yang dah pecah tu lah kan. Tapi dari segi estetik wise, setakat yang sekarang ni aku boleh katakan cukup lah kan. Ke korang ada idea apa pergi? Cuba korang komen sikit dekat bawah. Hujan dah lebat ni, tapi semangat nak buat video sebab apa? Besok nak pergi jalan jauh sikit. Takut nanti dah kotor, dah tak dapat nak tunjuk korang betul-betul lepas basuh dekat dalam ni macam mana lah. Apa-apa korang komen dekat bawah. Apa yang patut kita buat lagi dengan kereta projek kita Nissan Cube Z11 ni. Calo.